Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace be upon you and greetings. Ohayou gozaimasu. Bersama saya sekali lagi Syafiq Ashraf, hashtag Forever Alone Ranger. Terima kasih kerana sudi menemani saya seperti biasa di YouTube ni. Tekanlah butang like, share, subscribe serta butang notifikasi untuk mendapat pemberitahuan setiap kali saya membuat naik video yang terbaru. Baiklah, selamat hari Isnin, minggu baru. Satu lagi minggu yang menjanjikan perjalanan menarik di bumi Jepun ini. Hari ini saya nak kembali meneroka Osaka selepas sepanjang hujung minggu berada di luar kawasan. Sekarang pun dah pukul hampir 9.30 pagi waktu tempatan. Jadi jom kita tengok ke mana saya nak pergi dulu. Baiklah, saya kini berada di hadapan Istana Osaka ataupun Osaka Castle. Ia sebenarnya adalah satu kawasan yang merangkumi 61,000 meter persegi, terdiri daripada 13 struktur dan inilah struktur utamanya. Ia mengambil masa 460 tahun untuk dibina secara lengkap kerana beberapa kali jugalah bangunan ini mengalami kerosakan. Contohnya pada 1615 ia diserang, kemudian pada 1665 ia dipanah petir dan kemudian terbakar sebelum dibina sekali lagi pada 1931 selepas gempa bumi berlaku. Tapi kawasan ini memang amat luas, seperti saya katakan 13 struktur di sekelilingnya, bukan sahaja bangunan utama ini. Sekarang ini ia adalah sebuah muzium yang menempatkan sejarah pemerintahan diraja pada zaman dahulu di kawasan Osaka ini terutamanya. Baiklah, saya sekarang berada di hadapan Muzium Sejarah Osaka. Ia dibuka pada tahun 2001 dan menempatkan kira-kira 140,000 objek. Ia terdiri daripada 4 aras utama dan ia memang terletak betul-betul berhampiran dengan kompleks Istana Osaka, hanya menyeberangi jalan utama sahaja. Jadi memang kiranya kombo yang sesuai lah. Lepas anda pergi ke Istana Osaka, anda boleh terus ke sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang kawasan ini secara keseluruhannya.
Baiklah, kini saya berada di Museum Mi Segera, Mi Cawan ataupun Cup Noodle Museum. Kalau anda nak tahu, Osaka juga adalah tempat lahirnya Mi Segera. Apabila pada tahun 1958, Momofuku Ando mencipta satu cara yang membolehkan orang ramai untuk menikmati mi dengan mudah dengan hanya menambahkan air panas sahaja. Dan di museum ini pun anda boleh membuat mi segera anda sendiri dengan harga 500 yen. Tetapi kalau tak nak pun, museum bahagian pameran museum ini dibuka secara percuma. Baiklah, maka tamat sudah perjalanan saya meninjau kota Osaka untuk hari ini. Agak menarik juga sebab rasanya ini hari pertama saya ke museum. Sejak hari Rabu sampai semalam saya tidak ke tempat yang sebegitu daripada expo di Yumeshima tu. Tapi itu bukanlah dikatakan museum sangat, lebih kepada pameran kan. Tapi apapun, banyak juga lah maklumat berguna yang saya peroleh pada hari ini. Esok akan jadi hari yang amat menarik sebab saya akan keluar bukan saja dari Osaka tetapi dari kawasan atau wilayah Osaka ini secara keseluruhannya. Ke mana? Anda kena tunggulah esok. Esok pula, pada video yang berikutnya, untuk mengetahui destinasi saya yang seterusnya. Saya akan kembali ke Osaka selepas 3 hari, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis saya akan kembali ke Osaka, tapi di antara sela masa itu saya ke mana? Nantikan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudah menonton. Silalah tekan butang like, share, subscribe di bawah ini. Tinggalkan komen pun boleh. Saya amat agaknya. Abah Umi, Kak Masyari Syeda, I love you. Salam mesra dari Osaka, Jepun. Daripada saya, Syaf Ashraf, #Forever Alone Ranger.